Hai semua, hari ini Impiana nak feature sebuah rumah teres 2 tingkat berkonsep moden dan katanya ada courtyard yang cantik. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok. Wow, cantiknya. Assalamualaikum. Salam. Hai, selamat masuk. Cantiklah rumah. Terima kasih. Kira berapa keluasan rumah ni? Okey, keluasan rumah ni ada 2000 kaki persegi. So dalam 22 kali 75 kaki lah. Ini ada merupakan ruang tamu, di mana ruang tamu ni ada tempat kami keluarga, suami dan seanak dan saya bersantai-santai sambil tengok TV lah. Okey, untuk pengetahuan semua, kabinet TV ni adalah memang reka bentuk yang saya idaman lah orang kata. Ya. Memang jadi idaman lah. Memang jadi idaman. Saya ada tengok di dalam IG dan Facebook dan saya ambil gambar dan saya tunjuk kepada pihak Zamada lah, yang syarikat yang buat rumah ni lah. Sebelum saya terlupa, saya sebenarnya meminati dan berminat dengan fluted panel ni. Ini adalah warna gelap, warna hitam. Saya memang kombinasi warna hitam dan warna putih memang kesukaan saya. Dan tema dalam rumah ni pun kebanyakan warna putih dan warna hitam, warna-warna neutral. Jom saya bawa ke ruang makan. Okey, ini ada merupakan ruang makan untuk keluarga saya, di mana keluarga saya adalah keluarga yang kecil, iaitu ada saya mempunyai seorang anak saja. Di sini kami makan tengah hari, makan malam semualah. Dan di sini juga dihias dengan pokok dan batu-batu. Dan selain pada itu juga saya nak tunjukkan di taman. Ini adalah taman, mini taman, di mana tempat ini anak saya akan bermain dan bersembang-sembang. Saya dan suami bersembang-sembang di sini selepas balik pekerjaan lah, dia boleh berehat dan sebagainya lah. Jom kita tengok ruang dapur basah dan dapur kering. Okey, ini adalah ruang dapur kering. Okey, di mana ruang dapur kering ni saya ada buat kabinet. Ini adalah kabinet yang merupakan dalam ni ada merupakan stok makanan lah. Okey, stok makanan ini adalah merupakan tempat di mana anak-anak buah saya memang suka datang sini. Apabila dia orang datang, dia orang automatik akan buka tengok mana ada makanan dan dia orang ambil. Okey, ini pula ada merupakan kerusi rotan. Ini memang saya minat dan ini adalah merupakan salah satu elemen dalam konsep moden yang mana boleh menitik beratkan kesederhanaan dan minimalis lah. Dan ini pula adalah kabinet juga, sebabnya saya memang tidak gemar untuk nak letak barang-barang macam periuk nasi ataupun apa-apa atas ni. Just saya hanya ada pokok saja, yang lain semua saya akan masukkan dalam kabinet-kabinet yang saya buat lah. Kalau tengok memang ada full height kabinet semua kabinet tinggi sampai atas sini. Betul, kabinet daripada atas. Daripada atas ni saya letak macam barang-barang yang tak diperlukan sangat. Contoh macam periuk kukus yang jarang saya guna lah. Jom, yang ini pula adalah ni adalah satu tempat macam untuk saya bersantai, untuk nak ambil gambar ke, ada pasu, ada buku-buku ni murah saja, saya beli dekat TikTok je lah. Ni cermin-cermin ni pun dibuat daripada rotan, just macam matching lah dengan kerusi ni. Inilah dapur basah saya, di mana dapur ini kalau sebelum ni hanya dekat sini saja. Okey, keluasannya, dan apabila saya renovate, saya besarkan sedikit hingga ke sini. Okey, dan di sini adalah tempat untuk basuh tangan. Okey, dan ini kabinet saya ni diperbuat daripada kuat stone, dan material pintu kabinet materialnya adalah daripada melamine. Dan di sini juga untuk nak memudahkan saya menyimpan pinggan-pinggan mangkuk. Okey, di sini saya boleh tarik, saya boleh tolak lah untuk nak memudahkan kita nak ambil, nak basuh apa semua lah. Okey, di sini juga saya memang tak suka nak letak barang-barang dapur macam sos, cili apa semua. Just saya minta pihak Zamada lakukan macam laci sikit lah untuk saya simpan kicap, botol-botol ni lah untuk masak. Jadi tersembunyi sikit lah. Okey, ini adalah laundry, di mana laundry ni kami buat kabinet juga. Okey, macam penyapu apa semua saya memang simpan dalam kabinet ni lah. Okey, untuk pengetahuan semua, saya memang sengaja buat tersorok sikit di belakang. Ini mesin ni saya beli sekali dengan dryer, jadi tak payahlah susah-susah saya balik kerja nak sidai baju apa semua, memang dah kering dah. Jadi jimatkan ruang lah. Sekian saja Impiana House Tour kita pada hari ini. Rumah teres 2 tingkat berkonsep moden. Memang cantik, siap dengan ada courtyardnya. Sekali kita pandang tadi macam showroom. Dan Impiana juga nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan rumah, Puan Suria, kerana sudi menerima kunjungan Impiana untuk House Tour pada hari ini. Okay, saya dan suami pun mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Impiana kerana sudi datang ke rumah kami buat kunjungan. Dan insyaAllah kalau diberi rezeki yang lebih,
kami pun bercadang ingin renovate ataupun ingin renovate lah di ruang atas rumah kami, insyaAllah. Setakat ni renovate dekor bahagian dekor bawah je. bahagian bawah, insyaAllah kalau ada rezeki kami akan dekor di bahagian atas. InsyaAllah, Amin. Nanti jemput Impiana lagi ya. InsyaAllah akan jemput punya. Okey, jadi pada anda semua, jangan lupa follow Impiana di Facebook, social media kami di YouTube, Telegram dan segalanya. Dan sekian saja, jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye.